Assalamualaikum. Hari ni nak makan kabu. Ha. Kabu apa? Ni, kabu ni. Nampak ni. Kabu tadi tu. Pucuk paku. Ni nampak ni dah celok dah. Pucuk paku. Okey. Bahan-bahan dia. Tengok. Tu, kerang, kita pakai kerang weh. Bawang putih. Bawang merah, cabai. Yang paling sempoi ni. Belacan. Apa tak apa belacan. Okey. Mula-mula kita nak buat ni kan. Saya buat macam mana tau? Belacan ni kita ramas dengan ni. Dengan apa? Pakai tangan tu. Dengan santan. Ya. Ramas dengan santan. Bagi dia macam ni nampak tu. Apa lalu weh? Ini tangan ambil uduk je. No, saya nak makan, aku suka saya. Tangan kanan lepas tu kita nak bagi pedas sikit. Biasa sambal belacan. Sambal belacan kita jangan lupa tu. 1 2 3. Dia lagi pedas kan. Banyak sikit. Tu. Sambal belacan nampak. Tu. Lalu nampak, lalu ah. Habis bang Ada orang dia tak boleh makan santan ni, senok perut. Tapi saya okey ya, saya nak makan kan, suka saya. Lepas tu kita rasa sikit. Dia kena buh gula dengan garam. Buh gula dengan garam kacau. Gula dengan garam secukup rasa. Walaupun cabai ni pedas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perah buah limau sikit. Masam cukup lah. Buah limau kita perah. Apa ni? Oh ni masam cukup. Lepas tu kita kacau lagi. Apa lagi makan ni? Ni tangan orang ambil uduknya. Tangan baca Quran. Saya nak makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita masukkan, walaupun ni saya buat cabai juga. Ni cabai. Cabai potong, buah halia sikit. Lepas halia kita masukkan bawang. Bawang banyak lagi bagus. Manis. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Lepas tu gui. Baru. Nampak dia bercandu tu kan bagi tu. Baru kita masukkan ni kerang. Dia masukkan kerang dah penuh. Tengok tu. Lalu yang apa? Alamak. Itulah elok kan. Kita bagi dah sepati elok semua ni. Kita rasa dulu. Lagi kita baru tampak ni. Lepas tu baru kita buh. Ni berapa orang nak makan ni? Berapa orang nak makan? Tu dia. Berapa je habis? Berapa orang nak makan ni? Kecil sangat dah bekas. Dah. Kecil sangat bekas. Ada bekas besar? Bekas kecil. Dia kata tukar bekas tu boleh tak? Dia tukar bekas lah Ustaz. Yang bawa bekas besar. Nampak kan? Kita gui dah, gui bukan ramai. Gui. Bagi dia sepati semua kan. Tu dia nampak kerang. Jatuh kat dah. Nampak ni. Bagi dia sepati elok semua. Tu.
Nampak tu. Tengok lalu. Ui. Okey. Nampak? Kerang saja. Tu. Alamak. Okey. Kali tengok ayat liok meletik lah. Kita ambil ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Makin manis, lemak, masam, pedas. Semua cukup dah mak. Hei. Abu pucuk paku kerang. Banyak air. Dah. Nek wak-wak makan. Banyak air. Abu pucuk paku kerang. Jom coba.